Saya ada di sini untuk bercakap tentang satu topik. Apa yang anda lakukan untuk mengawal pendarahan dalam kecemasan? Anda mungkin seorang pejalan kaki di jalan, anda mungkin melihat seseorang dilanggar oleh kenderaan, seorang kanak-kanak jatuh atau seorang dewasa jatuh dan tiba-tiba berlaku pendarahan yang banyak. Jadi apa yang anda lakukan? Perkara pertama yang perlu diingat adalah cuba dan tekan pada kawasan di mana pendarahan berlaku. Ini membantu semua platelet dan faktor pembekuan. Jadi faktor dan protein yang membantu mengawal pendarahan datang untuk menyelamatkan di tempat kejadian. Ia juga mengurangkan atau menutup lumen atau bahagian dalam arteri atau saluran darah yang membekalkan darah. Jadi ia segera menghentikan pendarahan. Jika ia adalah luka yang dalam dan terbuka, mendapatkan kain bersih dan memasukkannya serta memastikan tekanan dikekalkan selepas memasukkan kain ke dalam luka juga membantu memastikan pendarahan berhenti secepat mungkin. Dan selain daripada ini, jika anda mempunyai sedikit lebih pengalaman, mendapatkan kain bersih dan mengikat apa yang kita panggil tourniquet tidak lain adalah tekanan yang dikenakan. Hanya proksimal, jadi lebih dekat. Dengan badan dari tempat kecederaan, katakan ada seseorang yang mempunyai jari yang terpotong. Jadi bekalan darah biasanya datang dari lengan dan kemudian ke jari. Jadi pastikan untuk mengenakan tekanan lebih dekat dengan badan. Pastikan bekalan darah ke jari ini dikurangkan dan oleh itu pendarahan berkurang. Sudah tentu, cuba dapatkan bantuan dari orang sekeliling, bantuan orang lain dan hubungi nombor kecemasan. Pastikan bantuan kecemasan sampai secepat mungkin. Giat sektor tertai syidai adalah pendarahan kecil, seperti pendarahan hidung. Pastikan tekanan diletakkan di hujung hidung. Pastikan pesakit menunduk ke hadapan, tidak menelan darah, membuka mulut dan bernafas, supaya darah tidak masuk ke dalam perut mereka dan membuat mereka sakit. Jika pendarahan tidak berhenti selepas sekurang-kurangnya 5 minit tekanan ini, sementara itu anda perlu cuba mengatur pengangkutan supaya pesakit boleh dibawa ke hospital atau bilik kecemasan terdekat secepat mungkin. Jangan diragu untuk menghubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan lain tentang cara mengawal pendarahan dalam kecemasan. Terima kasih.